untuk melindungi raja-raja Melayu, untuk melindungi hak-hak orang Melayu, untuk melindungi agama Islam itu sendiri. Maruah orang Islam telah dicemarkan oleh YB PAS ini. Kerana saya belajar undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah, saya ada kelulusan tersebut. Saya dapati bahawa dalam characteristic of the syariah law, Maqasid Asy'ari ini telah menyebut bahawa dalam Islam kita wajib untuk berjihad fi sabilillah. Apabila agama kita telah pun diremeh-remehkan, Nabi kita dihina, dalam syariah disebut bahawa kita mesti menegakkan agama Allah, bukan menghina. Dan juga telah memberikan satu cerita penceritakan dongeng berkenaan dengan dua orang sahabat Nabi yang paling mulia ini. Lantaran itu, saya mahu seperti mana telah direport oleh Senator Major Razali, berapa undang-undang termasuk Saudara Azhar menyebut Akta Hasratan. Ini akta wajib dikenakan kepada beliau kerana melibatkan perkara agama. 3R. 3 hari lepas, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengeluarkan satu kenyataan yang very bombastic dan lagi adalah satu isu yang wajib diambil perhatian oleh kerajaan sendiri, iaitu isu 3R. Menyentuh isu 3R. Undang-undang tersendiri mesti diwajibkan, diadakan segera. Ini wajib diadakan. Tahniah Datuk Zahid Hamidi mengeluarkan kenyataan yang begitu tepat pada masa dan ketikanya apabila 3R isu dimainkan, apabila raja-raja Melayu diremeh-remehkan, dan juga pada hari ini agama Islam itu diremehkan oleh sebuah parti yang mengatakan mereka ada parti Islam. InsyaAllah kami akan bertemu dengan Menteri Agama untuk menzahirkan perasaan kami bahawa Menteri Agama mesti stand tall, melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk memperkuatkan undang-undang Mahkamah Syariah jenayah itu sendiri. Tidak pilih bulu. Maka kami akan berhadapan dengan mereka. Datuk Mus akan membuat deliberation tentang 2 muka surat memorandum kami kepada beliau.